Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori. Tu bukan influencer famous tu ke? Sabrina kan? Wow, Sabrina datang makan kat sini, dia bukan tak suka Nadia ke? Betul juga. Mesti dia datang makan kat sini. Bagi makanan yang paling sedap dekat dalam kedai ni. Your suggestion. Itu je. Hai korang. Yes, I'm here dekat Cafe Dap-Dap yang korang recommendkan. I buat semua ni sebab you all tahu. So hari ni kita nak try food dekat sini dan bagi feedback. Stay tune. Pemeriksaan di Sabrina, dirasah pula diperluan nak review isi Nadia. What do you think? Best tak KP Dap-Dap? Cepatlah review, tak sabar. So far konsep kedai ni not bad lah. Pinggan mangkuk dia, well, not exactly my taste lah. But it's okay. Kita tengok je makanan diorang macam mana, okay? Bayar? Of course not, darling. I tak pernah lagi makan dan bayar duit I sendiri. Diorang patut bersyukur tau yang I datang review free je. Diorang yang patut bayar I. So tak apa, kita tengok macam mana. Harap-harap berbaloi lah. Oh my god, dua influencer bertemu. Harap tak ada scene baling makanan lah. It's a showdown. Sabrina versus Nadia Dap-Dap. Hantar ni kat belakang. Macam mana ni? Macam mana apa? Ramai orang kat luar. Tak apa, kita take it slow. First day kan? Cik Nadia, ada influencer datang nak review kedai. Okey, awak ambil lah dia. Tapi influencer tu Cik Sabrina. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasanya tak ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama, kemana saja asal kita dapat.